Rasa macam lama betul tak keluar video. Dah rindu dah kat korang. Hari ni kita nak buat simple baking, iaitu soft chocolate chips cookie, tapi untuk satu orang makan je. Kenapa satu orang makan? Sebab resipi ni untuk satu keping, khas untuk orang single. Kalau buat banyak, siapa pula nak makan kan? Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Untuk resipi ni, kita perlukan dalam 2 sudu melted butter. Lepas tu korang masukkan 1 ke 2 sudu brown sugar, dan juga dalam 1 sudu gula putih. Kemudian kita masukkan hujung sudu je baking powder, sedikit esen vanilla, dan juga dalam 2 sudu telur yang telah dikocak. Percikkan sedikit garam. Lepas tu korang kacaukan dulu. Kemudian kita masukkan 1/4 cawan tepung gandum, gaul sekata. Kemudian korang masukkan chocolate chip. Kita pakai milk chocolate chip dengan dark chocolate chip. Jadi warna dia beza-beza sikit. Gaul sampai sekata. Lepas tu kita kena sejukkan dough ni dalam peti sejuk biasa je, dalam 30 minit macam tu, nak bagi dia firm. Kemudian korang penyekkan sikit dan letakkan kat atas parchment paper. Boleh topakkan sikit chocolate chip, nak bagi dia cantik sikit nanti. Lepas tu kalau korang nak bakar dalam air fryer, sediakan dia punya bekas, letakkan kita punya cookie ni. Kemudian korang boleh bakar ikut instruction kat atas ni. Kalau korang nak bakar dalam oven, macam biasa, letak dekat atas tray. Lepas tu kita bakar cookies kita 185 darjah Celsius selama 12 hingga 15 minit. Lepas tu nak makan ya, korang topaklah susu segar dengan air sikit. Lepas tu bolehlah makan dengan soft chocolate chip cookie yang kita buat tadi. Satu keping je. Kalau diet tu, tak adalah korang makan terlebih-lebih. Tapi kalau korang single, minta maaf lah, ini memang sesuai untuk korang. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.